saya ni ada 3 kategori dinar emas. Yang kecil 1 dinar, yang sederhana 5 dinar dan yang besar 10 dinar. Tiga-tiganya sama dari segi keturunan 999.9, tapi berbeza dari segi keuntungan simpanan. Kenapa saya cakap macam tu? Jom saya terangkan. Pertama, dari segi spread value. Untuk 1 dinar ni, spread dia sekitar 9%. 5 dinar pula adalah 8% dan 10 dinar adalah 75%. Maknanya, semakin besar berat emas, semakin cepat dapat untung bila harga emas naik. Kedua, dari segi gold premium. Ini adalah kos upah pengeluaran. Kalau tuan-puan keluarkan 1 dinar sekeping, premium dia adalah RM10. Tapi kalau tuan-puan keluarkan 10 keping 10 dinar, jumlah premium tuan-puan kena bayar adalah RM100. Sedangkan kalau tuan-puan keluarkan 10 dinar sekeping ini, premium dia cuma hanyalah RM40 sahaja. Nampak tak beza dia? Kesimpulannya, semakin besar saiz dinar, semakin besar potensi keuntungan. Tapi kita kena tengok juga tujuan simpanan tuan-puan. Kalau tuan-puan simpan untuk pendidikan anak ataupun dana persaraan, lebih sesuai ambil dinar yang kecil ini, sebab senang nak jual sedikit demi sedikit bila perlu tunai nanti. Tapi kalau matlamat tuan-puan untuk jadikan sebagai dana kahwin, umrah ataupun haji, lebih baik kumpul dinar yang besar-besar ni, sebab lebih menguntungkan bila dijual semula. Apa pun matlamat simpanan tuan-puan, yang penting tuan-puan bermula. Jom saya bantu, boleh tekan link di bio ataupun boleh rujuk pin video saya untuk daftar akaun Mas Get Public Gold secara percuma. Follow Wira Parapai untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!